Oh, kena beratur ke? Penuh sangat orang kot. Banyak juga ada shop tak masuk hari ni. Yeah. Nowhere near her, nowhere. Ini nak. Ini cantik mana ni? Depan sikit, depan sikit. Ambil gambar. Depan sini, ambil gambar lokal. Mamat. Susuk lah. Susuk lah. Kenapa? Orang kencing kot kat sini. Sorry. Ni lah awak. Aku lagi je sini. Cik, dia di sini. Mama nanti macam sengit lah. Mamat. Kereta. Alah, ni Umi nak ambil gambar yang sengit. Bangunan ni. Ni macam langkung masa tak? Nak siapa lagi kat sini? Jalan tu je lah yang kalau Tu je lah, ada sembal lah. itulah Cuba kita pusing tengok tu. satu yang inspire. Tu ada the head shop, ada kedai makan yang halal kat sini. Kebab ke apa ke? Okey. Apa ah? Salah ambil gambar depan ni. Depan ni. Salah, tengok. Pusing. Malaysia. Okey, tengok Umi. Malaysia. Ni ada bangunan tu. Ada apa? Ada bangunan. Jom. Jalan. Ni kedai apa? Alright, come. Lepas ni kedai wine. Ni ke? Tak, grocery store. Mana yang barang handphone ni tu lah. Tadi orang beratur. Sebab kedai dia besar. Kedai dia besar lah. Itulah tadi tempat dagang Ellie-nya. Dia kata, oh tak, barang Harry Potter mana lepas tu? So dia kata, oh ramai beratur. Dia kata Umi syok sebab tak boleh ke depan. Tak ada apa? Sebab tak ke depan. Ni ada macam market ni tengok je. Ni tak masuk. Masuklah. Tengok market dia jap. Sini ah. Tadi Ha, kita ikut. lalu ni jap. Sekarang kita dah patah balik ikut ni. Nah. The York London. Kering tak apa. Tasting. Ice tea? Boleh try ke? Ya. Tu apa kat depan tu kalau? Macam mainan ni. Lampu-lampu. Oh. Amazing Express.
Yang mamak makan tu kan? Halal ke ni? Halal ke ni? Ni dia punya ingredient. Tadi ayah nak masuk sini tadi, masuk ni tak? Kita keluar di sana. Ada macam ada mainan. Right. Nak Lego? Berapa lah? 4. Mi tak habis apa ni? Apa? Tak tahu gambar ya? Ada toilet tu? Abu toilet? Tak. Ni apa? Berapa dia jual ni? 5 pound. Ni 5 pound. Satu 5 pound? Ni 3 pound. Dia... Dia buat sendiri. Dia lekat dekat ni ke? Itulah. Jom. Oh, semua market. Jom. Ayah nak tengok market ni tadi. Dia 2/5. Banyak dia punya. Pink. Gambar. Mami. Gambar siapa ni? Esok datang lagi. Berapa ya? Barang reject ni juga. Masuk tengok. Ni bukan ke baju ni? Apa yang Caroline tu kan? Mana? Ni naik Maybe for Christmas. Ya. Ni dah boleh tengok kat Shopee ada je. Berapa? RM5. Satu. Ada yang murah lagi. Ni berapa satu? 3, 4, 5, 4, 10 pound. Satu 2 pound. Order ni banyak kat rumah. Jom lah. Kita pergi tempat ni. Tak ada apa dah kat sini. Nak pergi castle dulu. Ha? Nak pergi castle. Kasih lah, jom. Jom. Tapi ayah rasa kita kena makan dulu lah. Makan apa? Carilah roti ke apa ke, pita bread ke apa ke. Halal. Makan sikit lah. Comel ya. Kata AI tu. Dia tu. Get the spoon with the yellow. Ya. Kita makan. Tu ada Moroccan barbecue lah. Halal tak? Mana? Ya. Moroccan barbecue tu halal tak? Ayang, kejut ni. Ayang ni. Chicken wrap 750. Kono. Itulah. Kapadokia.
Chibi-nya. Kalau mai, telefon. Jom. Ni adalah hanya macam Boleh je. domestik tapi Ya. kat mana? Pakai lah, Mat. 210 meter. Dekat ya, jom. Nando juga. Yang ni yang kau tengok. Ikan shop tu untuk pergi kat ni. Tapi ini tak ada jalan tembus saya. Tu. Ini pintu belakang dia. Jangan lalu dekat enjin tu. Jangan lalu dekat enjin tu. Dia garang. Dia gerampi sikit. Inilah sekian dia. Shop that must not be named. 230 meter. Itu. Tapi Nando ni halal. End of the road. Kah ada? Boleh road. Jangan. Dah tak ada orang pula. Tadi kot. Nak masuk? Pergilah masuk. Tak ada orang ni. Shop there must not be named. Nak masuk? Oh, tu easy. Makanan dia. Yang saya tu yang. Celtic design. Boleh apa? Burger je. Ni jalan tadi kan? So kalau nak pergi depan sana tadi kan? Yang tadi yang bandar melengkung tu boleh ambil gambar, tak ada kereta lah. Cepat. Tu bangunan melengkung tu ambil lah gambar cepat. Tak ada kereta. Cepat. Ni kena ambil gambar kat mana ni pegang ni. Kedai ni. Original shower. Boleh? Boleh, jom. It's okay. Kejap. Satu, dua, tiga. Ni Turkish tapi 40 km. Okey, daripada sini kalau nak pergi ke factory outlet tu jauh tak? Tengok. Mahal lah. Kalau Lebanese semua mahal lah. Factory outlet ada makan kot. Rasa bukan tak ada masalah. Halal kan? 3 had ni halal? Okey. Tolong anjing. So nanti daripada sana bas sampai pukul berapa? Last bus 4.50 last. Tak ada pergi lah. Nanti kita nak balik je lah. Oh, bas. Rangai ayah kata sampai ke sana. Sampai ke sana pukul berapa? Terus ke apa? Dah hijau. Jom. Maksudnya Piccadilly stop. Terus. Hang on. Kalau hang on. Bas apa nombor apa tadi? 415. Apa? Baru tu 415. 1.5 tu? Tu. Kan? Masuk. Sempat tak? Yes. Kalau nak makan
Pepek. Jangan orang tu buat semua halal. Ya. Macam mana nak buat halal? Ya. Semua halal. Nak. Makan. Kalau tak dia makan dulu. Tanya dia. Bas ni pergi itu tak? Kalau kita pergi terus lah. Kalau tak pergi kita makan lah. Okey. Apa kita pergi? Factory outlet eh? Ha. Tanya kat mana dia. Oh. Vamos chicos, vamos chicos. Chicos, chicos, vamos, vamos. Ni Selby tu, dia designer outlet. Tu dia pergi. Jom kita naik terus. Stop kat mana Kak Long? Kat Long, kat Long relax je kan. Dia ada 12 stop. Bila Stop kita stop kan. Tak 12 stop yang kita kena The last ke? lalu. Tempat yang kita nak pergi ni Nak last. kita last. The next stop is Clifford Street ni. Dia tulis ni ya. Oh ya Allah, macam mana dia corner Nombor ni? stop tu designer outlet. Gayanya. Ayo dekat tekstur dinding ya. Kalau ambil gambar ya. The view. Oh ya. Cantik tempat tu ada payung. Dia tak lalu pun kat Long. Mungkin bukan ni ya. Salah Edinburgh kan? Salah Edinburgh lebih kurang macam ni kot. Tapi dia banyak memang buat untuk turis. Edinburgh lebih kepada bangunan lama je kan. Yang ni dia memang attraction dia. Sofia. Sofia in double decker bus. Ni ada York Dungeon. Mana? York Dungeon. Oh. Nanti kita study balik ni. Kalau kita aim mana boleh pergi Ini esok. yang free day lah. Besok kena keluar awal lah. Betul kau nak pergi gini? Ya. Ni apa tau? Nama tu tadi? York. York. Tapi yelah kita pergi hari ni kenapa return kat tengah pekan? Nah. Pergi naik kereta api bukan nak balik. Mungkin nak jalan pergi ke kereta api. Pergi mungkin dia nak kereta tapi ni boleh betul kat situ tak boleh. Kita tengok apa dia ni. Oh, sini pun ada universiti eh? Mana? Universiti of York kan? Oh, lawanya nampak. Cantiknya kasih tu lah, kasih tu. Oh, dia banyak macam tu je. Bahayanya. Kita ambil kan kena bayar £5. Oh ya? Pergi lah. Aku masuk dia. Kenapa dia panjang tangga? Besok dia datang dia pergi. Boleh, bayar je lah. Kita kan macam nak experience je. Halangan datang. Tapi kita aim lah. Template semua datang kita tengok. Kotor sungai dia. Tapi lumuk je. Tumbuh-tumbuhan. Tapi kita tengok kasar punya. Ni pun kasar tu tak? Ni dinding je ya. Ya. Naik ke kasar. Seronok pula ni tempat ni.
Wah. Boleh masuk ni. Kasih apa ni? Oh, patut kita kena datang sini lah masuk. Museum pun kena lambat air pergi. Museum mana? Alah, macam mana nak beli ni? Edinburgh Arm. Macam nak beli ni? Ada untuk air tu. Dia jual ke? Tak busuk lagi. Saya suka. Kerja ni. Tak ada rumah kat Edinburgh tu macam ni lah kat tu. Dia banyak. Dia kurang lah. Dia dengan batu-batu dia guna lawa. Ni batu yang macam halus-halus sebelah kanan ni. Yang ni batu lain. Macam dia kluster ni. Ni ramai
sampai Designer Outlet. Ada Pizza Express? Pergi tandas. Okey, okey. Lalu dah bayang sebut pizza habis tu terbayang hari tu. Masih dapat. Satu pizza makan mi dengan ayah. Tandas, okey, kita pergi tandas. Umi ni happy dapat jalan. Tak happy ni lah, sakit kepala. Sebab kita kena makan ni high fever je. Hari pun kena tangkap kepala. Tak bawa pula ubatnya. Hidung sakit. Pun kepala sakit. So ini Designer Outlet. Nak kencing. Ni buat swing ni sampai dah tak lama. Ini kedua-kedua sampai sini. Besar tak tempat ni? Besar? Tapi yalah, apa kita kena makan dulu ni. Ha. Sana kita masuk. Designer Outlook. Outlet. York. Kalau ni kata ni ada masalah, nak tahu masalah mana? Ni macam designer outlet dekat Penang. Beza dia sikit. There's a big playground. Nak main. Mamai. Ayo kiddie car. Nak? Ni boleh jom. Nak? Terpaksa. £5. Tapi Mamat tak boleh over ni lah, lebih tinggi. Mama tengok